Apa benda kau buat ni? Aku suruh buat lain, kau pergi buat cincin-cincin, gelang-gelang. Buat apa? Ni bukan gelang. Ni tahu tak, dulu masa saya kecil mak saya buat benda ni macam acuan donat. Kuih raya. Tapi hari ni dia lain sikit. Ni saya buat acuan untuk rem pipe. Daripada throttle body pergi ke airflow mushroom depan lah. So hasil daripada pembelajaran Pak Is selama 2 tahun, saya belikan dia CIG welding. So nampak sangat kemas. Ni belum polish lagi. Dia kan ini kesan dia burn tu kan, api dia. Jadi nanti bila dah siap kita polish dia, tak nampak lah warna kuning-kuning ni. Tapi kalau saya suka nampak kan benda macam ni. Ya, baru nampak macam kanak-kanak sikit. Ya, betul. So bila kau nak buat ni? Ni saya dah nak mula nak buat lah ni. Ni tadi ni cubaan je nak tengok hasil kerja. Dah lama sangat tak pegang machine welding tu kan. Dah nak mula lah ni. Baik. Okay. Jadi saya akan designkan daripada throttle body tu, lalu tepi servo brake, master pump apa semua, supaya dia tak kena. Masuk bawah enjin, keluar balik, lalu tepi exhaust semua. Dah mengarut sangat dah tu. Mengarut lah. Okay, Assalamualaikum. Saya number 1. Hari ni kita punya projek untuk Pak Is adalah membuat airflow punya rem. Rem pipe. So dia akan buat macam gini lah. Bulat-bulat ni. Pie cut nama dia. Ni kalau nak beli ni, abang tahu berapa harga dia ni bang? Berapa? Sebiji ni RM9. Lah. Dah Lebih baik saya belajar RM900 buat. dah macam gini. Kan? Ya lah. Mahal, lebih baik saya buat. Side mirror macam mana? Side mirror dah jadi, tapi kena beli side mirror baru lah. Sebab saya duk main kepak-kepak dia. Lepas tu kan sebelah buka, sebelah tak nak buka lah. Boleh kepak, nak pergi balik. Alamak, setengah aja. Aduh, apa barang. Cermin dia semua boleh adjust. Sebelah sana pun boleh Semua boleh. So kita ni bumper yang saya buat, siap ada diffuser lagi. Finishing nanti kita akan buat, lepas tu kita akan masukkan ke dalam. So hari ni saya akan tutup benda ni. Pak Is tak nak buat benda ni, kuasam betul. Ni lubang longkang. Lalu orang letak simen dan fiber, tapi dia crack balik. Welding kan aje lah. Welding kasi tutup. Dulu pun silikon campur simen dalam. Penuh jenuh jugalah nak buang dia. Ni pun ada lagi saki-baki dia ni kena buang. Tak apalah, kita tutup bersemadikan dia duduk kat dalam tu. Mungkin dia boleh hidup lagi 20 tahun lah dalam tu. Okay. So okay guys, stay tune. Kita akan buat kerja daripada pagi sampailah ke malam dan sampai ke pagi esok. Kau jangan balik ni lagi. Bumper with steel? Yeah, everything with steel. I modify everything on my car with steel. Even this bumper I design with steel. I don't use plastic or fiber or whatsoever. I like steel. I'm a man of steel. And maybe my hair is not long or curly enough. My hair is white anyway. Macam ni yang dapat saya buat. Tapi ni belum polish lah keadaan dia. Dia macam, apa pernah tengok cerita Harry Potter? Tongkat dia tu. Aku ajar betul. Betul juga kan. Boleh juga siapa nak tempah buat tongkat kan. Tapi ni 2 inci setengah. Memang ngam. Ngam dengan throttle body. So kau cuba. Ni belum siap sepenuhnya lah. Kita ini nak menembak apa ni guys? Okay, nanti dia macam ni, dia naik atas sikit.
akan pusing macam ni. Ada bracket lah untuk tahan dia, supaya dia tak ada vibration. Lepas tu dia pusing sini lah. Dia pusing kat sini. Depan ni mushroom. Mushroom ataupun KNN. So guys, ni hasil tangan Pak Is ni. Tangan dia kodok, ibu jari dia besar pula. Alah. So, dia akan pusing ke sini. Okay, dia ada elbow lagi lah. Kita akan potong di sini, ada elbow sampai di sini saja, sebab KNN tu tak tahu berapa besar, berapa panjang, kita belum ukur lagi dan belum dibeli lagi. Baik. So kat sini nanti aku nak buat rumah apa? Airbox Airbox lah, supaya heat engine, kepanasan engine tu tak masuk ke dalam lah. So guys, stay tune. Pak Is buat corner S sini pula. Mushroom dah beli belum? Belum lagi. Belum. So, okay guys, ini bumper design finalize saya, tapi finishing tu belum habis, tapi design dah tak ada nak tambah apa-apa lagi lah. So macam inilah rupa dia. Finishing nanti mungkin ada spotlight, ada tutup bawah tu, ada grill mungkin buat grill macam ikan shark tu kat tengah tu, tak tahu lagi. Hari ni bumper dah siap pasang. Bukan dah siap pasang, dah siap design. So kita acukan macam itu. Mari. So Pak Is dah melarikan diri sebab tadi hujan. Air menitik dekat handphone dia. Handphone dah tak boleh pakai. Dia kena pergi cari handphone baru. Yang Pak Is buat, dia punya finishing hasil tangan Pak Is yang telah dipolishkan. So nampak sangat berkilat sekali dan kemas. Bekas welding semua terlalu halus. Hasil tangan Cik Pak Is itu dah macam K24. Filter belah sana. Selalunya B16 ni dia kan ke sini, tapi sebab dia terlalu pendek dan terlalu sempit, kalau saya buat kat sini, ada sebab kenapa dia orang macam tu. Lepas tu dia besarkan, lepas tu dia panjangkan ke bawah. So saya pun tak dapat nak manjangkan sebab kereta ni kereta kontut. Saya panjangkan ke sana. Side mirror ni gigi dalam tu yang plastik tu dia dah patah pasal Pak Is main-main tolak. Kita akan buka balik, bedah siasat benda ni, keluarkan gigi dia, kita buat besi. Lepas tu ini saya dah tutup, nanti kita letak primer apa semua, epoxy dan sebagainya. Lepas tu dah boleh cat lah kot. Cuma bahagian dalam lah, dalam ni memang agak susah lah. Saya memang tak boleh sampai kalau tak buat dalam, tapi kena buat jugalah sebab nak kena. Saya rasa panel ni pun saya akan buat nampak lebih lebih modern sikit. So benda ni memang akan duduk dekat sini. Saya akan buat satu tempat pemegang. Pemegang tu ada armrest, semua benda semua kat situ. Tempat boleh letak rokok ke apa-apa. Itu kan. Kat sini. Saya masih lagi ragu-ragu sama ada saya akan pakai power window ataupun still pakai manual. Kita tengok Shelby GT500 El Nino tu masih pakai manual lagi. Apa salahnya kan? So yang ini tempat tarik bonet ni saya modify juga. Kalau tidak, original dia duduk sana, plastik patah, saya letak kat sini. Saya buat sebesar-besar alam besi, takkan patah lagi. Bumbung lagi nak kena buat dalam ni. Tapi mungkin kita belah dalam ni mungkin kita boleh buat setelah kita cat lah kot. Tak tahulah mana satu. Korang nak saya cat dulu ke saya buat dalaman interior dulu? Interior. Lagi ni dia punya regulator ni, dia tersekat-sekat. Tak nak musingkan. So mungkin saya akan repair lah benda ni bersama dengan Cik Pak Is. So Pak Is punya task untuk esok adalah buat gear dengan power window dengan window regulator ni. So setakat itu sajalah untuk update yang sekarang. So thank you so much guys for watching Rai Auto Whack Opana.